Hei, tunggu! Sis, tak payahlah seksa diri buat kerja sampai 2 kali. Ni, jom. Abang Seronto tunjuk benda lagi best. Ni, Abang Seronto faham sis dah biasa duk nyental-nyental ni. Tapi kalau lama-lama, bil air pun boleh berlambung naik. Jadi, kalau tukar sinki baru pun bukan membazir. Tapi ini jimat jangka masa panjang. Jom, Abang Seronto tunjuk cara pilih yang betul. Tips nak pilih sinki, ini paling penting. Pastikan tekstur dia. Tengok ni, ini adalah honeycomb texture. Gabung dengan ultrasonic nanoteknologi. Rendang lagi? Tak payah risau, tak ada hal. Kita pakai ultrasonic nano, minyak tak dekat. So, raya ni dengar cakap Abang Seronto. Jangan biar sinki ni bully korang lagi. Tukarlah ke Seronto Sinki.